model Kospek T4C jam rugged. Nampak tak dia punya design dalam kotak pun. Dia memang jam rugged. Dia jam ni memang untuk orang-orang yang tough, orang-orang yang tak pedulilah calak sikit ke, yang rugged lah. Orang-orang yang memang berkebun, orang-orang yang memang orang kata apa, buat kerja-kerja kasar. Sambil korang layan video unboxing ni, apa kata kita berkenalan dengan Kospek T10 4C ni. Kospek T10 4C ni, dia punya paparan dia AMOLED Corning Gorilla Glass. So dia akan kalis calak dengan anti cap jari lah. So kecerahan dia sampai 1000 nit. So dia akan auto adjust lah bila cahaya matahari tu terang sangat. So frame design dia memang cantik punya. Ultra tahan grade ketenteraan lah. Dia punya bezel dia memang geluli tahan karat. Padan alloy zinc. Kali sayap 5 ATM. Memang tak ada masalah dengan rintangan debu, lumpur dan tekanan tinggi lah. IP969K. Tu memang tekanan tinggi lah tu. Dan dia memang lulus segala-gala ujian lah. Iaitu ujian tahan jatuh, tahan calak, tahan kakisan. Tu tak ada masalah. So bila kita cerita semua tu, jam ni memang untuk orang yang lasak lah. Orang yang buat construction, orang mekanik, orang suka buat DIY. Memang jam ni memang target market ni untuk dia orang lah. Benda-benda harian lain yang dia akan tolong kita adalah, contohnya dia akan kira kita punya stand. Dia akan bagi kita peringatan lah kalau kita duduk lama sangat, dia suruh bangkit. Kan, kalau kita kurang minum air, dia akan alert lah kan, pergi minum air. Dan last sekali kan, kalau kita dah buat jadual untuk makan ubat tu, dia terus beritahu lah, lah ni hang kena pergi makan ubat lah. Dia boleh pantau kita punya kesihatan 24/7 lah. Sebab dia ada satu sensor nama dia 4PD. Sensor ni memang boleh pantau kita punya kadar denyutan jantung dan juga kandungan oksigen dalam darah, SpO2. Dan selain tu juga dia macam biasalah, dia boleh pantau kita punya tidur lah. Kita tidur nyenyak ke, terbangun tengah-tengah malam ke, memang dia boleh pantau. So disebabkan jam Kospek ni dia banyak benda dia monitor. Bateri dia memang 500 mAh. So kita perlu charge dalam masa 2 jam, dia akan full charge. Dia boleh bertahan more or less 15 hari. 15 hari penggunaan biasa. Penggunaan biasa tu bermaksud kita berjalan-jalan, kita buat simple punya pergerakan, dia akan alert kita, orang kata apa, kalau kita terlupa nak minum air. Dan dia akan alert kita suruh ambil ubat lah kalau kita ada set jadual tu. Tu maksud dia penggunaan biasa lah. Penggunaan yang tak biasa tu maksud dia kalau kita pergi hiking hari-hari, kita pergi lari hari full marathon tu, tak boleh lah macam tu. Itu bukan penggunaan biasa. Punyalah Kospek nak tunjukkan betapa mudahnya kita nak pasang dia. Memang dia purposely dia datang dengan tali tak dipasang lah. Dia just nak tunjuk je semua ni mudah. Cara pemasangan dia pun mudah. Tali dia tu macam clip on je. So tak payah nak hantar kedai jam nak pasang. So dengan kata lain, kita pun boleh tukar tali suka hati lah dalam website dia. Tu memang dia cerita lah kalau tak mau tali hitam ni boleh beli tali lain. So nampak tak? Kita ambil jam tu dengan tali dia ada klip kat situ. Kita tolak sikit. Pastikan dia punya lubang dia tu align. Terus masuk, terus pasang. So tak ada masalah punya. Tali dia lebih kurang 22mm. Senang nak tukar. Tak perlu alat. Sebab dia smartwatch, dia memang sangat mudah digunakan. Kita nak pair dengan Android pun tak payah pening-pening kepala. Lepas kita download app tu, kita scan QR code kat depan jam tu, memang tu dia connected. So dia punya interface pun cantik. Orang kata apa, UI dia pun cantik kan. Tak ada masalah. Cuba tengok tu kan, saya scroll. Dia punya fluid, dia tak ada lag, dia tak ada hang semua. Dia jalan cantik. UI dia pun memang tak ada masalah. Dia sama standard dengan smartphone lain lah UI dia. Dia memang biasa. Dia memang boleh pakai menggunakan Bluetooth lah dan memang stable lah. Dia ada satu feature lagi yang saya tak sembang masa jam ni yang tak ada jam lain, iaitu lampu suluh. Sekejap lagi kita akan sembang lampu suluh dulu. Tapi sebelum kita sembang lampu suluh tu, dia ada menu run ni. Apa kata kita pergi run dulu lah malam-malam ni. Best gak ni. Bila ada smartwatch ni, kalau tak run memang tak syok lah.
Ni kita nak tunjuk lah satu skrin belah kiri dan belah kanan kan. Macam mana orang kata apa. Satu dia tunjuk dia punya run punya aktiviti yang dah siap lah. Satu lagi dia tunjuk apa banyak ada aktiviti kat jam ni. Bukan run saja. So apa yang saya tengah buat ialah saya sekarang ni tengah nak start run. Saya nak tunggu dia punya GPS connected dulu. Baru cantik GPS kena connected. Baru map kita lawa. So nampak tak saya dah tekan GPS tu. Dia terus lock, tak ada. Sambil saya cakap live ni dia terus lock, nampak tu. Bila lock tu dia ada satu benda indikator orange kat bawah tu, nampak bila kita start. Masa dengan app pun sama. So orang kata apa, kita start run lah kan. Pada masa sama tu walaupun saya tengah run tu, saya tunjuk je lah satu benda menarik, dia ada seraba. Seraba ni selalunya memang top lah untuk runner kan. So pada siapa-siapa yang orang kata apa ada seraba, jam ni pun memang sesuai, dia boleh post kat seraba. Satu benda yang agak menarik untuk jam Cospac ni, di mana dia ada torchlight. Torchlight dia ada 5 tahap keterangan actually. Maksud kan dia boleh pergi terang lah. So torchlight is torchlight lah. Tapi kenapa kita nak ada torchlight kan? Ya memang betul. Handphone pun ada torchlight. Tapi itulah kadang-kadang kan, bila kita adalah dalam emergency port, contohnya masa saya lari, dia berkunci saya jatuh masa nak buat video ni. So saya terpaksa lah pakai Cospac torchlight untuk cari kunci saya. Nampak tak betapa terangnya. Tu satu video lagi, kadang-kadang saya nak cari barang malam-malam, malas nak buka lampu sebab kacau orang tidur. So saya pakai lah orang kata apa jam ni. So awal tadi kita sembang jam ni memang untuk orang yang tahan lasak lah. So orang tahan lasak ni bermaksud orang ni tak perlulah sangat berhati-hati orang tanpa nak guna jam ni. Cuba tengok, nampak tak saya buat gardening. Saya tak peduli sangat pasal jam tu. Saya terus je kosak-kasak-kasak, lepas tu cuba basuh lah. Nampak tak? Semua ayam pun semua tak ada masalah. Dia jalan. So sekian saja quick review kali ini. Macam biasa, like, subscribe, komen. Jangan lupa, jumpa lagi.